Selamat datang semua ke sesi penerokaan kita hari ini. Okey, kita ada satu topik yang agak hangat diperkatakan sekarang ni, pasal masa depan pembelajaran dan kemahiran. Kita nak tengok pasal STEM dan juga STEAM. Jadi apa misi kita hari ni? Kita nak cuba faham betul-betul apa beza utama dua benda ni. Dan lagi penting, kenapa ia relevan untuk anda? Ya, untuk anda yang sedang mendengar ni. Secara ringkasnya lah kan, STEM tu kita tahu, sains, teknologi, kejuruteraan, engineering tu dan matematik. Lepas tu datang STEAM. Dia tambah satu lagi huruf, A untuk arts atau kesenian. Macam senang je kan? Tambah satu huruf je. Itu dia punya persoalan utama tu. Nampak macam tambah A je, tapi sebenarnya ia lebih dari itu. Ia bukan sekadar hiasan. Ia bawa satu macam perubahan falsafah sikit dalam cara kita pandang pendidikan dan kemahiran. Kalau STEM tu kita nampak macam tulang belakang untuk kemahiran teknikal, analisis, selesaikan masalah, cara logik. STEAM pula dia macam, okey, kita ambil asas STEM tu, tapi kita masukkan sekali elemen kreativiti, elemen reka bentuk melalui kesenian ni. Okey, menarik tu. Bukan ganti tapi tambah Ya, tambah. Integrasi. Jadi jom kita bedah siasat dulu STEM ni. Apa sebenarnya komponen dia? Boleh. Mari kita tengok satu-satu ikut apa yang sumber kita cakap. Mula dengan S, sains. Ini macam biasalah kan, biologi, kimia, fizik. Semua pasal nak faham dunia sekeliling kita ni berfungsi macam mana. Tanya kenapa, tanya bagaimana. Lepas tu, T, teknologi. Sumber ni kata ia bukan pasal gadget je tau. Lebih kepada faham pasal komputer, pasal coding sikit-sikit, pasal alat digital. Benda-benda yang penting sangat sekarang ni. Betul tu. Aplikasi sains untuk kegunaan praktikal, kan? Macam itulah. Seterusnya, E, kejuruteraan, engineering. Yang ni pula fokus dia lebih pada mereka bentuk, membina, buat bangunan ke, buat software ke, sistem ke. Kiranya selesaikan masalah guna rekaan. Dan akhir sekali, M, matematik, algebra, geometri, calculus. Ni macam bahasa untuk sains dan teknologi lah kan. Alat untuk kita kira, kita analisis, kita modelkan sesuatu. Betul. Alat penting tu. Jadi 4 tiang ni lah, sains, teknologi, kejuruteraan, matematik yang jadi STEM. Dan nampaknya, ikut video tu, fokus utama dia memang pada nak bina kemahiran teknikal dan kebolehan selesaikan masalah secara logik berstruktur. Tepat sekali. Dan penting kita faham kenapa benda ni jadi fokus. Sebabnya, komponen-komponen ni lah yang banyak pacu inovasi teknologi dan sains sepanjang abad lepas, sampailah sekarang. Jadi, banyak negara nampak pendidikan STEM ni macam pelaburan strategik lah. Nak pastikan tenaga kerja masa depan ada skill yang betul, terutamanya dalam industri teknologi tinggi. Fokus dia memang pada logik, bukti, analisis data. Sangat berorientasikan hasil teknikal. Faham. Logik akalnya memang kuat kat situ, sangat pragmatik. Tapi lepas tu datang pula STEAM ni. Kat sini yang jadi makin best ni. Macam awak cakap tadi, sumber kita pun tekankan STEAM ni bukan nak ganti STEM. Dia nak kembangkan, macam upgrade lah. Huruf A tu kesenian. Video tu kata ia bukan seni lukis je. Termasuk seni visual lain, muzik, reka bentuk, macam-macam lah. Reka bentuk produk, reka bentuk grafik. Luas juga rupanya. Ya, memang luas. Dan itu sebenarnya sebahagian dari kekuatan dia. Falsafah belakang STEAM ni, kalau kita tengok gambaran besar sikit lah kan, ia macam satu pengiktirafan. Pengiktirafan yang inovasi paling power selalunya tak datang dari satu bidang je. Kreativiti yang selalu kita kaitkan dengan seni ni dah tak dianggap macam tambahan je, tapi dah jadi komponen penting untuk selesaikan masalah zaman sekarang yang kompleks ni. Jadi bukan sekadar letak kelas seni sebelah kelas sains lah ya? Bukan macam tu. Itu cara lama. STEAM ni dia nak integrasi. Macam mana prinsip reka bentuk arts boleh tolong proses kejuruteraan? Macam mana cerita arts boleh tolong saintis sampaikan penemuan dia? Visualisasi data itu contoh baik gabungan seni dengan teknologi. Boleh bagi contoh tak macam mana integrasi itu berlaku? Macam mana seni itu boleh tingkatkan STEM? Okey, contoh mudah, reka bentuk produk tadi. Katalah kita nak reka alat perubatan baru.
STEM bagi asas dia sains, faham, biologi, kejuruteraan, bina alat, teknologi untuk software, matematik untuk kira dos, kan? Tapi A tu masuk kat mana? Dia masuk kat macam mana alat tu rasa kat tangan, sedap tak pegang, Ergonomik, skrin dia senang faham tak, reka bentuk UI, cara nak guna tu jelas tak, komunikasi visual, malah rupa dia pun boleh efek orang nak guna ke tak? estetika. Semua ni elemen arts yang masuk dalam proses reka bentuk tu. Bukan tambah kat hujung. Dia buat kita fikir pasal keseluruhan pengalaman pengguna, bukan fungsi teknikal semata-mata. Wow, jelas sangat penjelasan tu. Nampak macam mana dia bergabung. Okey, video yang kita rujuk ni ada sebut juga pasal manfaat STEAM ni, terutamanya untuk bina kemahiran abad ke-21. Boleh kita cerita sikit pasal kemahiran ni? Boleh. Sumber tu highlight beberapa benda penting. Pertama, pemikiran kritis. Bukan setakat logik STEM tu ya, tapi kebolehan nak nilai pelbagai sudut pandang, faham konteks, kesan bias. Benda ni selalu diasah dalam analisis seni atau sastra. STEAM cuba gabung dua jenis analisis ni. Pemikiran kritis yang lebih luas Ya, kedua kolaborasi. Kerja dalam pasukan, banyak projek seni macam teater atau muzik dan juga projek teknikal macam kejuruteraan memang perlukan kerjasama rapat. STEAM ni secara semula jadi dia buka ruang untuk projek yang campur-campur disiplin. Orang STEM kena kerja dengan orang arts, kena belajar cakap bahasa masing-masing. Yang ketiga? Ketiga, komunikasi. Dia penting sangat. Seni tu sendiri satu cara komunikasi kan. Visual ke, bunyi ke, perkataan ke. Jadi bila kita gabung arts dalam STEM, ia boleh tolong orang teknikal ni sampaikan idea kompleks diorang dengan cara yang lebih menarik, lebih mudah faham. Bukan untuk pakar je, tapi untuk orang awam juga. Jadi, kemahiran berfikir kritis, kolaborasi, komunikasi. Kalau fikir balik memang betul lah, kemahiran ni universal. Tak kisahlah kerja apa pun, benda ni macam makin penting je zaman sekarang ni kan. Dunia dah makin bersambung. Setuju. Video tu ada sebut juga, peralihan ke STEAM ni bukan teori je. Dah banyak sekolah, organisasi mula buat. Jadi timbul soalan, kenapa sekarang? Kenapa tiba-tiba arts ni macam dapat perhatian lebih dalam konteks ni? Soalan bagus tu. Mungkin ada beberapa sebab lah. Pertama, macam kita bincang tadi, orang dah mula sedar yang inovasi sebenar tu banyak jadi kat simpang-simpang antara disiplin. Masalah besar dunia sekarang, iklim, kesihatan, digital semua ni kompleks sangat. Tak boleh satu bidang je settlekan. Jadi perlu gabungan pemikiran, analytical, technical, kreatif, kemanusiaan. STEAM ni nampak macam satu cara nak pupuk pemikir yang lebih bersepadu macam ni, dari awal lagi. Okey, itu satu. Ada lagi? Kedua, mungkin sebab STEAM ni boleh buat subjek STEM rasa lebih menarik, lebih relevan untuk pelajar yang lagi pelbagai. Ada budak mungkin rasa takut sikit dengan STEM yang nampak teknikal atau abstrak. Tapi bila masuk elemen kreatif, hands-on, kait dengan dunia betul melalui arts, mungkin dia boleh buka minat pelajar yang dulunya rasa tak ada kena-mengena dengan diorang. Pembelajaran jadi lebih hidup. Menjadikan STEM lebih cool lah kiranya. Boleh jadi. Dan ketiga, mungkin kesedaran pasal masa depan kerja yang tak menentu. Banyak kerja teknikal mungkin nanti boleh buat dengan AI, automation, tapi kemahiran yang susah nak automate ni apa? Kreativiti, selesaikan masalah kompleks, EQ, adaptasi, kemahiran insanilah. STEAM ni dilihat macam kerangka yang lebih baik sikit. Nak pupuk skill ni sekali dengan skill teknikal. Menarik. Jadi bukan setakat tambah subjek, tapi lebih kepada cara fikir, cara belajar dan persediaan untuk masa depan yang kita pun tak tahu lagi macam mana rupanya kan. Logik juga tu. Okey, jom kita tengok contoh konkret yang video tu bagi. Ada dua, Hour of Code dengan First Robotics Competition. Kita tengok Hour of Code dulu. Ni kan inisiatif nak ajar budak pasal asas coding, teknologi. Tapi cara dia buat tu guna platform yang interaktif, ada gambar, seronok, macam main game, ada cerita sikit. Jadi nampak macam mana elemen reka bentuk arts tu diguna untuk buat topik teknikal macam coding ni jadi tak menakutkan. Ya, betul. Penggunaan visual, naratif ringkas, maklum balas segera tu, itu contoh klasik macam mana elemen arts, terutamanya reka bentuk interaksi, boleh buat pengalaman belajar teknikal tu jadi lebih baik, lebih intuitif, lebih motivasi. Okey, contoh kedua, First Robotics Competition. Yang ni nampak lagi kompleks.
pelajar kena reka, bina program robot untuk lawan-lawan. Jelas nampak STEM kat situ. Kejuruteraan, teknologi, sains, matematik, semua ada. Tapi A dia kat mana pula? Video tu macam bagi hint yang proses reka bentuk robot tu sendiri. Bukan setakat fungsi je, tapi rupa dia, strategi main, identiti pasukan. Benda ni semua perlukan kreativiti. Lepas tu, diorang kena kerja berpasukan. Jadi kemahiran kolaborasi, komunikasi yang kita sebut tadi tu memang terus dipraktikkan kat situ. Ya, analisis pasal FIRST Robotics ni menarik sebab integrasi dia lebih dalam. Proses reka bentuk kejuruteraan tu sendiri pun dah satu bentuk penyelesaian masalah kreatif. Kena fikir luar kotak, ada bajet, ada masa, ada peraturan, kena buat prototipe, uji, gagal, belajar balik. Macam proses kreatif dalam seni jugalah. Betul juga tu. Lepas tu, strategi pertandingan tu kena fikir kreatif, kena adaptasi. Macam mana nak lawan tim lain, macam mana nak kerjasama. Ni dah lebih dari skill teknikal je. Kena faham sistem, psikologi sikit. Dan macam awak cakap, elemen persembahan, identiti pasukan, tu semua masuk bab komunikasi visual, cerita arts. Jadi FIRST ni memang contoh baik macam mana STEM dan arts tu boleh dijalin sekali. Jadi kalau kita gabungkan dua contoh ni, Awak of Code dengan FIRST Robotics, apa intipati dia? Macam mana STEAM ni berfungsi sebenarnya? Intipatinya pada saya lah, ia alihkan fokus daripada sekadar tahu fakta atau pandai buat teknik kepada macam mana nak hadapi masalah dan cipta penyelesaian. Dia tekankan proses belajaran aktif, hands-on, buat projek, campur-campur bidang. Dia macam terima hakikat yang penyelesaian terbaik tu selalunya datang dari gabungan logik, STEM, dengan imajinasi, eksperimen, empati, arts. Dan dia terus terang pupuk skill macam kerjasama, komunikasi tu sebagai sebahagian proses belajar teknikal, bukan benda asing. Okey, baiklah. Rasanya kita dah nampak gambaran yang lebih jelas sekarang. Dah kita terus ke STEM, dah kita tengok STEAM. Jadi, mari kita cuba simpulkan sikit. Apa sebenarnya maksud semua ni? Apa beza paling asas yang kita kena ingat? Nampaknya, STEM, sains, teknologi, kejuruteraan, matematik tu asas dia kukuh, fokus pada skill teknikal, fikir analitikal, selesaikan masalah cara logik, bina kecekapan dalam bidang-bidang ni. Ya. STEAM pula, dia ambil asas STEM tu, tapi dia integrasikan kesenian, arts secara sengaja. Bukan nak kurangkan teknikal tu, tapi nak bagi lagi kaya. Tambah kreativiti, reka bentuk, komunikasi, cara pandang yang lebih menyeluruh. Macam tambah dimensi barulah pada STEM tu. Rumusan yang bagus tu. Jadi soalan seterusnya, kenapa penting untuk anda, pendengar kita, faham beza ni? Pertama, ia bagi hint sikit pasal hala tuju pendidikan, pembangunan kemahiran nanti. Mungkin kita akan nampak lagi banyak pendekatan bersepadu macam STEAM ni. Faham benda ni, tolong kita bersedia. Betul tu. Mungkin lagi asas, ia tunjukkan yang pemikiran bersepadu tu makin bernilai. Dunia makin kompleks kan? Jadi kebolehan nak gabung logik STEAM dengan kreativiti, intuisi, empati, arts tu jadi satu kelebihan besar. Tak kira kerja apa pun. Boleh tengok masalah dari banyak sudut, gabung cara fikir berbeza, itu aset penting. STEAM ni macam manifestasi pendidikan untuk keperluan ni. Pemikiran bersepadu sebagai aset masa depan. Menarik takeaways tu. Okey, sebelum kita habis, macam biasa, kami nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Renung sekejap. Memandangkan STEAM ni cuba kawinkan dunia analisis dengan dunia kreativiti, cuba fikir pasal konteks anda sendiri. Kerja ke, projek tepi ke, hobi ke? Kat mana agaknya anda boleh suntik sikit elemen seni atau kreativiti? Mungkin reka bentuk lagi baik, cara cakap lagi menarik, cara selesaikan masalah lagi imaginatif, atau sekadar bawa pandangan yang lebih mesra insan ke dalam aspek sains atau teknikal kerja anda tu. Macam mana gabungan ni, walau sikit pun, agaknya boleh cetuskan benda baru, boleh tingkatkan faham anda, atau mungkin buka pintu pada penyelesaian yang kita tak pernah terfikir pun sebelum ni. Dengan persoalan tu, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa bersama kami hari ini menyeroka pasal STEM dan STEAM. Harapnya perbincangan ni ada manfaat untuk anda. Jumpa lagi!